Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA, dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course, korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu aku lagi sama Tommy Channel. Jarang buat video. Ada orang cakap sejak kalah ni senyap dia setiap kali kalah ada orang cakap bila nak video, maknanya semangat budak tu sebab bagi dia bila kalah Liverpool ni geram macam cakap kan. Dulu kau duk happy je, sekarang cakap kenapa diam. Lepas tu kadang aku komen tanpa melenting lah. Kau cakap busy boss, busy. Sebab kalau kau gaduh dia akan balas lagi. Sebab dalam dia mood dia tu mood tengah bahan. So bila mood tu bahan, kau cakap apa pun alah, cakap je lah, kau tak power lah macam tu, lalas. So kita orang dah tua ni bergaduh dengan budak-budak yang 25, 26, dia tak matang mana. Yang dia reti fun, bahan fun, gelak. Padahal hidup ni banyak lagi benda yang besar sebenarnya. Benda yang besar, benda yang kita kena fikir. Banyak lagi sebenarnya selain daripada terus makan, minum, couple, fun, main game, banyak lagi. Orang sekarang fikir benda-benda tu je sebab dia duk fikir hidup ni macam tu, mati. Orang fikir mati tu yang lepas orang tanam tu. Kita duk risau yang tu, bukan risau yang sekarang ni. Sekarang ni Liverpool champion ke, Liverpool kalah ke, City juara ke, Arsenal akhirnya juara ke, yang tu kecil. Yang besar tu yang tunggu kau lepas kau mati tu. Solat ke tak, puasa ke tak, kenapa kau dulu kau bully orang, kenapa kau mencuri, kenapa kalau kafir, sebab apa kau dulu kafir. Yang tu risau yang tu sebenarnya. Kita risau City menang, Liverpool kalah, kenapa senyap, MU kalah, MU menang, MU akhirnya back on track. Risau benda tu. Lepas tu yang lawaknya kalau perempuan risau, Jungkook kahwin, risau kan. BTS dia duk risau bab-bab tu. Dia tak risau pun yang mati macam mana lepas ni, dia tak risau yang tu. Pelik orang kan, duduk risau artis live dia macam mana. Kalau artis ni pakai macam ni aku nak follow. Baru ni kes dolar tu kalau ikutkan aku nak komen banyak sangat lah sebenarnya. Sebab dolar ni daripada dia keluar tu aku dah pelik lah pakaian macam tu. Kita pelik, benda tu terang-terangan seksi, dia tak seronok. Kalau menteri tegur tu aku sokong 100%. Walaupun ada orang cakap ada satu benda kenapa kau tak tegur, tapi benda seksi tegur. Yelah, at least tegur jugalah maksiat-maksiat tu. Kita orang Islam, kita kena tegur kalau orang tu dia buat jahat, maksiat tu, jahat tu. Walaupun dia cakap dengan orang lembut, tapi pakaian pakai spender, tak boleh tetap jahat. Ada orang cakap kan, mungkin dolar pakai macam tu tapi hati dia baik. Tak, salah tu. Kalau kau pakai macam tu, dia tak baik sebab dia mengingkari perintah Allah. Mengingkari perintah Allah ni dia maksiat tak kira apa pun. Dia memang dia free hair, tapi baik dia suka belanja aku makan, betul, memang betul. Tapi selagi tak tutup yang tu, selagi apa semua tu, tetap dia tu masih lagi dalam keadaan dia bermaksiat. Kalau kau buka ads Twitter lah, macam-macam duduk backup, tapi yang duduk backup tu mungkin bukan Islam. Mungkin lah sebab cakap tidak bebas. Islam ni tidak bebas. Islam ni ialah negara yang agama yang ada law, ada hukum. Kita kena follow hukum tu. Kalau kau tak follow hukum, kita hidup bebas lah. Nak berzina ramai-ramai boleh, nak kahwin jantan sama jantan pun boleh, sebab kita tak follow law. Kalau jalan raya mesti ada law. Lampu hijau gerak, merah berhenti. Kalau tak ada law, aku tak nak follow. Accident. Contohnya macam tu lah. Kau pergi Malaysia, kau kena follow Malaysia. Kau pergi US, kau kena follow US. Dia ada law dia. Kau pergi ke France,
ada law France. Kau tak boleh nak hidup, oh aku nak hidup sesuka hati aku nak buka baju, tak boleh. Sebab law is adalah hukum. Hukum kau tak boleh nak mempermainkan. Kau tak boleh nak buat macam suka hati aku. Kau tak boleh nak cakap tidak bebas, tak boleh. Kita bukan macam tu. Kita hidup ni pun dicipta sebab untuk menyembah Allah. Kalau kau hidup nak fun-fun, kau tak perlu hidup sebenarnya. Sebab kita hidup ni untuk liak budun, kan? Dicipta jin dan manusia ni adalah untuk menyembah Allah. Kalau kau hidup nak fun macam orang putih, kau tak perlu hidup. Sepatutnya lah. Kalau ayat yang kasar sikit. Tapi itulah, benda-benda macam tu, okay, dolar tu better taubat lah. Cakap kau better taubat, start tutup baju-baju tu pakai yang sopan-sopan, ataupun berhenti nyanyi, buat benda yang lebih elok sikit, buat benda yang dapat pahala. Orang nak cakap tidak bebas tu suka hati dia. Kau selagi tak mati, kau boleh cakap macam-macam. Bila kau mati, kau jumpa malaikat semua, baru kau tahu yang oh aku bodoh dulu macam tu. Tapi selagi kau hidup, kau boleh cakap macam-macam. Tak bebas, kenapa tak bagi freedom? Dolar tu seksi sangat ke? Kenapa dia tak boleh seksi? Cantik lah dia orang macam tu. Tu masa kau hidup. Tunggu mati nanti. Tak kira lah kau tu Islam ke tak. Tunggu mati nanti. Okay. So malam ni adalah pertemuan di antara Liverpool dengan Forest. Liverpool ni hari tu kalah lagi. Kalah dengan City. Tapi boleh dimaafkan lah sebenarnya kalah dengan City ya. Dalam banyak yang Liverpool kalah tu dengan City, Chelsea, bagi aku tak apa lagi sebenarnya. Dengan Arsenal menang itu, sepiji tu. Tapi dengan City kalah. Kalau kau fikir logik, kau kalah dengan title rival ni tak apa lagi. Duk kalah dengan tim-tim bawah. Crystal Palace tak boleh makan. Bukan nak cakap dia tak power, tapi kau ni adalah juara. Kau target title. Bila kau target title, kau kena menang dengan tim-tim yang kita panggil winnable game. Dia orang kan akan come out dengan satu analisis next five matches, tim mana yang akan ada kesukaran yang paling tinggi. Macam tu. Tengok, oh yang paling susah lepas ni City 5 game dia lepas ni susah. Contoh tahap dia. Okay, yang paling senang Liverpool contoh, next 5 game. Kalau Liverpool daripada 5 game tu supposedly dapat 15 poin, kalau kau dapat 6 je poin, itu yang cakap rugi tu. Tapi kalau kau kalah dengan title challenger, kau kalah dengan Arsenal, tak apa. Arsenal tim yang konsisten, defend yang apa kita panggil bolos yang sikit, clean sheet yang banyak, logik kalah pun. Tapi kalau kalah dengan tim yang apa, Bournemouth, aduh sedih. Contoh lah kan, kalah dengan West Ham, tim tu dia bukannya title rival. Tim macam ni dia nak duduk di tengah-tengah liga macam tu je, layak ke Conference League, layak ke apa Europa, okey lah. Kita ni yang tim yang juara bertahan ni, juara bertahan siapa? Liverpool. Ni yang kita cakap rugi lah. Itu je. Malam ni lawan Forest. Season lepas kalah dengan Forest biji. Season ni masa tu home juga, ni pun dekat Anfield juga. Tapi aku rasa fear factor Anfield ni dah kembali, especially masa lawan Ria itu menang sebiji kan. Ni lawan Forest aku rasa boleh. Liverpool sebenarnya dia dah turn the point sebenarnya. Turning point dia adalah semasa lawan Real, lawan Villa, okay? Tapi bila dia kalah dengan City tu, orang pun fikir balik, slot out balik. Sebelum tu slot in, ni slot out balik. Bagi aku slot tu biarlah dulu. Kita tengok lawan dengan City, lawan dengan geng lepas ni, aku rasa Liverpool dah okey balik lah. Start dengan Forest. Lepas tu dia jumpa tim-tim lain tu. Kita tengok player macam-macam world semua tu kena guna kreativiti dia. Isak aku nak tengok dia kembali ke zaman Newcastle dulu. Okay. Salah ni macam ni lah Salah ni. Kalau tak perform, cuba kau sub dia. Itu je. Gakpo bakpo ni, cuba kau jangan mainkan dia juga. First E kau tu line terus. Contoh, Salah tak ada, Gakpo tak ada, contoh. Berani tak? Aku nak cabar slot buat benda yang macam tu. Cabar dia, biar dia buat benda-benda yang macam tu supaya dia yalah,
kita pun tahu kan, kadang tak ada salah pun boleh je menang kadang. Macam tu lah kan. Tapi kalau salah masa prime, kau drop dia, jangan. Dia tetap legend. Okay, player terbaik Liverpool bagi aku lah. Player terbaik Liverpool sebab aku hidup zaman tu. Bagi aku player terbaik Liverpool, whatever happen dekat dia season ni, dia tetap player terbaik, tetap legend. Kedudukan salah tidak tergugat langsung. Cuma soalnya sekarang, berani tak drop kadang-kadang player yang star apa semua tu, cuba drop. Okay, so Boszlai out bawa ni World Cup kan. Lebih mungkin untuk peringkat kelab, dia nak tunjukkan yang aku ni boleh pergi dalam bola sepak, boleh pergi jauh. Tapi hari tu kalah dengan Ireland, sayang lah dan dia pun sepatutnya menang itu sebab dia main home tapi tak apalah, yang mana out tu out lah. Okay, fokus pada Liga pula. Dan Liverpool season ni aku duk rasa top 4 je sebenarnya, target top 4 yang aku duk nampak more realistic. Tetapi kita kena ingat juga yang Arsenal ni kaki botol. Okay, aku kalau dia menang Liga aku support, jangan salah faham kalau Arsenal menang Liga aku support, tapi kalau dia botol aku tak heran juga. Macam tu sebab City pun tengah catch up point balik. Nak cakap kau dekat fan-fan Arsenal, City catch up balik tu jadi kemungkinan banyak tu, kemungkinan tu botol lagi ke apa, tetap ada. Selagi kau tak habis Liga, selagi tu lah. Sabar fan Arsenal So siapa yang buat macam ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada waktu lain, channel sama Study. So malam ni aku duk rasa Liverpool dengan Forest 2-1 rasa. 2-1.